kami dalam majlis sidang media. Finally, Syah and Awal is announcing their date today. Selama ni ramai yang tanya, lepas Lisa dengan Yusri's wedding, they're asking when is their time, but finally it's here, Alhamdulillah. Okay. Sebelum kita mulakan majlis kita pada petang ni, apa kata kita menjemput saudara Azfar Azmi, rakan kepada Syah dengan Awal, untuk membacakan doa, ya, supaya kita dirahmati untuk majlis di petang ni. Silakan. Dan tidak dimulai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan. Ya Allah yang Tuhan kami yang Maha Sempurna, rahmatilah majlis ini semoga ianya berjalan dengan sempurna seperti mana yang telah Engkau kehendaki, dan berkatilah. Sebab dah lama bercinta sampai 2 tahun bercinta, dan ramai yang bertanya sama ada percintaan ni akan ada kesudahannya atau tidak, dan alhamdulillah pernikahan mereka. Dan sebenarnya Awal dengan Syah ni, Dinas kenal Syah daripada awal. Kita sendiri yang rapat dengan dia pun tak tahu dia pandai sorong, tapi apa, macam tak apalah, you ikut je. Okay, you pegang ni, lepas tu dia dah buka lah paper bag tu, cupcake kan. Zaman sekarang kan orang bercinta hantar cupcake ke rumah Syah Ayah. Dia tanya, ni rumah siapa ni kan, dia nak naik atas. Kita kejap je hantar kek sebelum kita pergi meeting. Rupa-rupanya Dinas baru dapat tahu Syah Ayah lah, dan berhari-hari dia hantar cupcake ke rumah ni. Selepas tu barulah Syah terbuka hati untuk menerimanya sebagai boyfriend. Sebelum tu hard to get sikit lah, susah sikit. So finally they went out for about 2 years, and alhamdulillah I'm here to proudly announce the date, the official date of the pernikahan nanti. Tanpa buang masa, jom kita panggil Syah dengan Awal turun untuk bersama dengan kita pada petang ni. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan pertama sekali saya dan juga Syah Ayah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media, fotografer, bloggers, media cetak, media elektronik, semua media yang sudi meluangkan masa untuk bersama kita hari ini. Assalamualaikum semua. Maaf saya sedih sikit hari ini. Sedih sikit hari ini. Kenapa mata awak berair? Belum lagi. Sebab senang berair mata dia. Sebelum itu kita nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada pihak-pihak penaja kita, rakan-rakan sponsors ataupun partners, wedding partners yang sudi bersama kita. Terima kasih. Dan sebelum saya pergi terlebih dahulu tentang petang ini, ingin kita perkenalkanlah kepada keluarga, ibu dan bapa saya, dan juga ibu dan bapa Syah. Yang pertama sekali saya nak perkenalkan yang berbaju biru itu ialah bapa saya, Tuan Haji Asyari bin Haji Ahmad.